Waktu iblis nama dia Azazil, dia beribadat satu saf dengan malaikat-malaikat besar. Ada 4 malaikat yang paling mulia di sisi Allah, iaitulah Jibril, Mikail, Malakul Maut, Israfil. 4 ni besar tak usah tanya lah. Besar dia tak usah tanya lah. Malaikat Israfil telinga pi ke bau 70 tahun perjalanan. Ni hadis sahih ni. Saya tak, insya-Allah tak ada hadis dhaif. Tapi bukan Wahabi. Ni yang ni pi ke sini 70 tahun perjalanan. 4 orang ketua malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Malaikat maut tu Israel lah. Iblis ibadat satu saf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang paling alim mentafsirkan Quran, sahabat yang paling alim mentafsirkan Quran, nama dia Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas kata, Iblis satu ketika dulu paling alim di kalangan malaikat. Apa dia tak tahu? Subhanallah. Dia sampai tahap tu dah ustaz? Ya, dia dah sampai tahap ilmu paling tinggi, ibadat paling tinggi. Jatuh dia pada satu tempat yang paling hina di kalangan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'yadzu billah.